tanggal 9 Februari 1966. Lahirlah sebutir permata, hasil perkongsian hidup Yusuf bin Ismail dan Isyah binti Yaakob. Permata ini diberi nama Rosliza binti Yusuf dan merupakan anak keenam daripada 8 orang adik-beradik. Dilahirkan dalam keluarga petani dan suasana kehidupan Islam yang sebenar, Cikgu Rosliza dibesarkan dengan nilai berdikari dan semangat kerja keras. Sejak kecil, beliau sudah membantu kedua ibu bapanya bertani, termasuk menoreh getah demi menyara keluarga. Pengalaman dan keperitan hidup ini membentuk kepribadian beliau yang tabah, cekal dan tidak mudah berputus asa. Pada usia 28 tahun, anak jati kampung Cabang 4 Cetok ini bertemu jodoh dengan pasangannya, Bostaman bin Hassan, yang juga seorang pendidik. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata sebagai penyeri keluarga yang kini telah pun mempunyai kerjaya masing-masing. Cikgu Rosliza mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Cabang 3 Cetok, Pasir Mas pada tahun 1973 hingga 1978 di darjah 6. Beliau seterusnya melangkah ke tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkung, Pasir Mas dari tahun 1979 hingga 1981 di tingkatan 3. Kemudian, beliau melangkah ke tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketereh, Kota Baru pada tahun 1982 dan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 1983. Pada tahun 1984, beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Sultan Ismail Kota Baru (SIC) dan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 1985. Beliau kemudiannya belajar sendiri untuk menduduki peperiksaan STPM sekali lagi kerana keputusan peperiksaan sebelum ini gagal mendapat tempat di mana-mana institusi pengajian. Demi mengejar cita-citanya, Cikgu Rosliza berusaha mengumpul wang, bekerja sebagai pengasuh selama 3 tahun sebelum kembali menyambung pengajian di Institut Zakbar pada tahun 1990 dan sekali lagi mengambil STPM pada tahun 1991. Hasil usaha gigih tanpa mengenal erti putus asa, akhirnya Cikgu Rosliza berjaya diterima masuk ke Maktab Perguruan Batu Pahat Johor pada tahun 1992. Ketika di Maktab Perguruan, beliau terlibat secara aktif dalam pengakap, choir dan gamelan. Setelah 3 tahun di maktab, beliau berjaya memperoleh sijil perguruan dalam pengkhususan muzik pada tahun 1994. Tanggal 1 Disember 1994 menjadi titik permulaan perjalanan beliau sebagai seorang pendidik apabila ditempatkan mengajar di Sekolah Kebangsaan Lati Pasir Mas. Ketika berkhidmat di sekolah ini, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pada tahun 1968 di UKM dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda dalam pengkhususan sejarah dan persuratan Melayu pada tahun 2002. Setelah 12 tahun menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Lati, akhirnya Cikgu Rosliza bertukar ke Sekolah Kebangsaan Bukit Perah pada 16 Februari 2006 dan terus berkhidmat di sekolah ini sehingga ke penghujung kerjayanya. Di Sekolah Kebangsaan Bukit Perah,
Beliau lebih mesra dengan panggilan Kak Zah atau Mokcik. Beliau berperanan sebagai antara watak penting dalam menitik beratkan kemahiran membaca dan menulis dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, terutama di kalangan murid-murid darjah 1. Tidak hairanlah beliau diberi pengiktirafan apabila menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2010 dan sekali lagi menerima anugerah tersebut pada tahun 2024. Hari ini, nenek kepada seorang cucu ini bakal menamatkan khidmat bakti beliau setelah lebih 31 tahun dalam pendidikan, menggalas amanah, mendidik dan membimbing ribuan anak bangsa. Segala pengorbanan dan ilmu yang dicurahkan pastinya tidak akan terbalas. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rosliza binti Yusof atas sumbangan bakti, khususnya kepada warga Sekolah Kebangsaan Bukit Perah dan kepada dunia pendidikan negara AMNIA. Baktimu disanjung, budimu dijunjung. Assalamualaikum. Janganlah nak bercara deh. Semoga sehatlah duduk rumah depan ni. Tapi ingat-ingatlah sama minta maaf banyak deh. Kalau hujung rambut, kalau hujung kaki, kalau ada tidak fair, kecil kurang dulu. Ada jangan ambil hati deh, mama deh. Dulu kosong-kosong tak ada deh. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat bersara Kak Zah. Nanti buat nasi-nasi gula-gula air tu panjang deh. Selamat berehat. Bye. Assalamualaikum Kak Zah. Saya ucapkan selamat bersara. Bersara ni bukannya satu noktah tapi satu permulaan ke alam yang baru. Pergimu harapnya akan menjadi satu kenangan dan kami sini akan sentiasa menjaga Kak Zah. Itu saja. Semoga Kak Zah sihat bersama keluarga. Bye. Semoga sihat selalu, banyak umur, murah rezeki, selamat menjalani alam persaraan. Minta maaf jika ada salah dan silap. Harap jumpa lagi, ingatan selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Kak Zah. Selamat bersara diucapkan, semoga sihat selalu dan bahagia bersama keluarga. Dan ingatlah kami dalam doamu sentiasa. Terima kasih Kak Zah. Selamat bersara Kak Zah. Semoga dengan bersara ini Kak Zah bahagia di samping keluarga. Minta maaf banyak-banyak doa baik ke selalu. Itu hanyalah orang kata ucapan di mulut sahaja. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Segala kesilapan saya tu harap Kak Zah maafkan. Kak Zah tu saya, semua kat saya tak ada. Kak Zah tak salah dengan saya. Terima kasih. Selamat bersara, selamat hari jadi ke-60. Terima kasih atas segala di dalam bersama di SK Bukit Perah. Ilmu, bobe, gelak tawa, masakan ala Rembayung. Terima kasih segalanya. Sama. Assalamualaikum Kak Zah. Yus doakan semoga Kak Zah sentiasa sihat, ya, dapat pergi ke surau masjid. Selamat bersara. Semoga gembira selalu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak ucapkan selamat bersara kepada Kak Zah. Terima kasih atas kenangan indah yang
bila-bila. Maaf jika ada tersalah, tersilap dan terkasar bahasa selama perkenalan kita. Semoga sihat walafiat dan bahagia di dunia dan akhirat bersama keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Kak Zah. Kak Zah, terima kasih di atas segala pengorbanan dan kerjasama kita sepanjang berada di SK Bukit Berah. Semoga Kak Zah sentiasa sihat bersama keluarga. Selamat bersara Kak Zah. I love you so much. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Kak Zah, dan saya Izani bin Ghazali Tukiheng. Bukit Berah merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kak Zah, dan selamat bersara, jaga diri, jaga kesihatan. Moga kita teruskan persahabatan ni walaupun Kak Zah telah bersara daripada perkhidmatan. Semoga SK Bukit Berah ni sentiasa dalam kenangan dalam hati Kak Zah. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Zah. Pertama sekali saya nak minta maaf kalau ada salah silap. Yang kedua, selamat bersara. Tahniahlah sampai ke penghujung perkhidmatan. Jangan lupakan kami di sini. Semoga Kak Zah bahagia sentiasa bersama anak-anak dan cucu. Selamat bersara Kak Zah. Okay, Assalamualaikum kepada semua sekali. Terutama kepada Kak Zah, selamat bersara dan terima kasih untuk persahabatan dan juga kasih sayang selama ini di SK Bukit Berah, dan semoga Kak Zah terus berbahagia di luar sana dan jangan lupa kami di sini. Okay, bye bye. Selamat bersara Kak Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara dan semoga berada dalam keadaan sihat. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Zah di atas perkhidmatan yang cemerlang sepanjang berkhidmat di SK Bukit Berah. Tahniah Kak Zah, selamat bersara. Semoga terus sihat dan dapat melakukan amal ibadat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah momen terakhir saya di sini. Sempena persaraan Kak Zah, ribuan terima kasih Kak Zah ucapkan kepada pihak pentadbir kerana mewujudkan satu persekitaran yang amat baik. Di sinilah segala kegembiraan, segala kenangan manis dapat saya kecapi selama ini. Cikgu harap perjalanan awak masih jauh. Awak teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa solat setiap waktu. Kerana solat adalah kunci kejayaan awak untuk masa depan. Jaga solat bermakna kebahagiaan akan awak kecapi kemudian nanti. Dan belajarlah bersungguh-sungguh. Ingat segala pesan yang cikgu berikan kepada kamu setiap hari. Dan sepanjang berada di sini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang banyak menolong Kak Zah dalam membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terima ampun dan maaf Kak Zah pinta dari kamu semua kerana mungkin kita ada tersilap, ada terkasar bahasa selama kita berada di sini. Selepas ini, Kak Zah akan mendoakan segala kenangan ini Kak Zah akan bawa dalam hati dan tidak akan lupa selama-lamanya terhadap SK Bukit Berah, dan akan zahirkan dalam sujud Kak Zah selamanya. Sekian, terima kasih. Oh
dapat